Eltabina. Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah, hari ini 23 Mac 2025 ya. Rezeki nak jumpa body gemilang kot hari ni kot. Tadi kita buat review body Alia Express dekat highway. Sekarang dekat Sungai Siput ni kita jumpa pula sebuah lagi bas yang dibuat oleh Gemilang Koswak, iaitu bas yang dimiliki oleh Eltabina. So sekarang kita tengok, kita buat review laju-laju lah, cepat-cepat sikit kan, sebab kita kejar masa. Kita nak pergi Kuala Kangsar, nak berbuka puasa di sana. Jadi inilah bahagian belakang untuk VMF 1188, bas yang dibuat oleh Gemilang untuk Eltabina. So menurut info, bas ini bernadikan Volvo V11R. So kita tengok bahagian belakang dan tepi. Saya tak berani nak duduk kat sana, tengah-tengah jalan ni. Ni jalan utama ni, jalan utama. So yang inilah bahagian belakang. Simple saja untuk bas Eltabina ni, hanya menggunakan latar belakang berwarna putih dan corak yang warna biru. Tulisan E yang besar ini berwarna biru dan berjalur seperti ini sampai ke bahagian tengah. So walaupun dah lama kita tunggu, akhirnya hari ni kita jumpa juga bas ni dekat area Ipoh ataupun Sungai Siput ni. So kat bahagian bawah tertulisnya eltabinaexpress.com, dan ke semua rim untuk bas ini menggunakan rim chrome ataupun rim alcohol. Okey, jom kita masuk ke bahagian dalaman. Kita tengok untuk interior untuk VMF 1188 ini. Jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lah abang driver. Selalu kan dia datang macam tu je, dia tak cover pun, dia masuk Ipoh. Hari ni terjumpa depan kedai Iko. Nak jadikan cerita lah, rezeki bulan puasa. So sekarang kita berada di bahagian dek atas ya. Dek atas simple sahaja, warna fabric berwarna kelabu hitam dan matching dengan bahagian atas ni yang berwarna kelabu. So inilah susunan kerusi yang ada dalam bas ini, 2+1, dan bas ini juga dilengkapi dengan CCTV. Awas anda diperhatikan. So yang ini pandangan daripada bahagian belakang untuk tempat duduk dalam bas ini. Seat yang sudah tentunya selesa, dibuat oleh Damrong Sleep. So setiap tempat duduk tertulis Eltabina seperti di sini, dan mempunyai tali pinggang 3 pin. Ketat ini, ni tali pinggang 3 pin. Sekejap kita lock siap-siap. Okey, begini. Susah sikit sebab sebelah tangan, sebelah tangan bukan kamera kan, sebelah tangan lagi untuk lock ni. Jadi beginilah rupanya bila dah pasang tali pinggang tersebut. So kalau kita cari USB charger port berada di mana? Berada di sini. So siapa yang gunakan bas Eltabina VMF ni nak cari USB charger port berada di sini, dan mempunyai tempat meletakkan soft drink. So bahagian atas dilengkapi dengan lampu LED, jam. Ini lubang aircon yang digunakan oleh Gemilang Koswak, dan inilah pandangan daripada seat keramat. Kebanyakan peminat bas dia pasti akan tempah seat ni, termasuklah juga saya. Kita tengok bahagian dek bawah pula. Wah, nampak bila tutup lansir, nampak mewah, nampak lebih mewah. So bahagian bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempat duduk sahaja. Seat yang sama, seat yang dibuat oleh Damrong, fabric yang sama, lansir pun cantik, dan ada macam pantry ke mini office ni. Inilah rekaan yang ada di bahagian dek bawah untuk bas VMF 1188 ini. So ada beberapa monitor kat sini Yang ini untuk CCTV dan juga kamera 360. Dan ini bahagian steering untuk bas ini Volvo Dan
Ini Android player untuk bas yang dibuat oleh Gemilang Cosworth. Okey, so ini bahagian tempat duduk pemandu bas selesa nampak. Seat leather dan ini bahagian dashboard. Tengok pula steering untuk bas ini. Dan inilah meter untuk bas yang bernadikan Volvo. Jalan ni sibuk Jalan ni sangat sibuk. Kita cuba dapat ke full view sedikit untuk BMF 1188 ni. So inilah dia gandingan. So kalau yang belah kanan tadi warna putih, so yang belah kiri dia special. Warna dia tak sama, corak dia tak sama. Yang ni warna putih, hitam dan tulisan Altabina, dan di bahagian belakang tertulis Let's go Singapore. Maka selesailah sudah review kita pada kali ini. Orang kata rezeki, walaupun bas ni dah bobot lah lama kot, tahun lepas keluar, tapi hari ni baru dapat kita buat review ringkas. So inilah BMF 1188, bas yang dibuat oleh Gemilang Cosworth yang bernadikan Volvo B11R. So sebelum terlupa, kita tengok bahagian tengah dia terdapat lampu LED yang tertulis Altabina Express yang berwarna biru dan warna putih.